Okay, dah record dah ni. Kami cakap. Ready? Okay. Okay. Bebas. Sidai action 2026. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum ke campsite, kita sarapan dulu. Jom. 5 Oswald satu. Lemon air satu. Sirap air satu. Lemon ada tak? Lemon ada. Lemon air tak? Lemon air satu. Lemon air satu. Ais kosong satu. TOS lemon. Garing kali dua. Dan ini telur banjir. Telur banjir. Okay. Okey. Adik punya ni asing. Satu Adik lagi. punya asing. Sekejap. Sambal asin apa? Sambal tu, sambal semak. Makan. Ikut bagi. Kau dah masuk bilik dengar dia mengekek gelak dekat ruang tamu. Dia tak reti nak tidur ke? Padahal besok nak bangun awal. Tadi juga orang. Dia pula tiba-tiba baru bangun. Tapi yang saya payah. Lepas sengaja. Okay, kita dah selesai makan. Bersarapan di mana katanya area Hulu Langat. Masuk area Hulu Langat. So kita akan bergerak ke Deru Alam Campsite Kinabalu Negeri Sembilan. Jom. Muka hala-hala. Hala-hala apa? Ni highlight putih ni. Ikut tengok. Buat barang.
Bila dah ramai macam ni Dah shoot belum kawan tu. Dia tengah free ni boleh shoot gitu. Orang depan ada walkie-talkie, sini walkie-talkie. Belakang pun ada juga walkie-talkie. Semua pakai bercakap dengan walkie-talkie je, senang. Masalahnya bila dah masing-masing pakai walkie-talkie tu, merepek-repek lah bercakapnya. Rafael, masuk Rafael. Ya, macam mana? Rafael, masuk Rafael. Rafael mana hobinya Rafael? Dia tu dia rumah di mana ni? Ada belakang kita. Aduh. Belakang kamu. Kita tengah tunggu seorang lagi. Katanya dah nak sampai. Kita tunggulah sekejap. Tu. Orang yang ditunggu dah sampai. Jom kita bergerak. Let's go. Seperti perut. Siap ulang lagi siap. Ulang suara. Dia sekali 2 kali. Tak ingat dialog kan. Boleh lock apa? 45 minit dari sekarang. Ting tong. Ada tintong je. Sila pastikan anda tidak menekan-nekan. Aduh, hai. Penat dengan perangai kawan-kawan ni. Macam hal. Dengan lidah dan muntah dan minyak angin disediakan. Sudah. Ya. Jaga baris melintas ke depan. Tapi puasa Dapat lembu baru. aduh. Hai.
kita dah sampai. So tapak kami ini dia. Tapak nombor 13. 14. 14. 15. 13. 12. Nanti saya bawa korang jalan-jalan campsite. So jom kita set up kemah dulu. Okay, alhamdulillah kita dah set up kemah. Dah siap, kemas-kemas. Barang pun tak bawa banyak sebab kita jauh. So cukuplah ni je. Sekarang jam pun dah pukul 3. Kita masak dulu. Masak makan tengah hari. Simple-simple je. Anak-anak dah pergi mandi sungai kat bawah sana. So jom kita masak dulu. Kita masak, tengok bapak-bapak. Bapak-bapak kepanasan. Tapi kalau panas okey. Kalau tengah panas okey. Malam jangan pasang wak. Bapak-bapak kepanasan. Ni tukar racun. Mana racun? Tunjuk je. Ni tukar racun. Dia racun kipas ni. Boleh? Tu. Dah habis. Topak je lah. Dia letak ais. Dia letak ais. Air tak berapa lama. Ini kenapa? Tak baik feeling lah. Mana tahu dia lagi. Semua masing-masing dah kepanasan. Berteduh di bawah pokok. Okay. Sebelum kita tidur, kita menerjah kawan-kawan. Kita menerjah kawan-kawan. Alah. Malam ni Abang Wow buat kopi. Tadi dah tengok abang masak. Tadi masak. Siapa yang masak? Sedap tak? Sedap. Siapa yang masak? Masak apa? Masak apa? Daging. Total. Ni. Dia bawa Polaris. Besoklah kita tengok Malam ni tak nampak apa. Ini sebab dia boleh sambung. Kalau korang ada 5, Ini sambung 5 straight. peminat-peminat kopi. Agam. Rupiah, hangit aku punya sisik. Nanti tengok nanti masuk YouTube ni. Apa? Ni kau minta nombor ekor Tak, masalahnya bersila tu. Sela depan Dah macam apa dah. bau dia. Awak punya special tu Kat sini kita ada 2 tokai kopi. Yang ini buka kedai kopi. Kat sana pun buka kedai kopi kak. Kat sana Kamil. Oh, dia orang semua lepas sana. Siapa yang sana? POV dengan Black Addict. Ni kita ada Abang Pilot.
Makan petang tadi je. Kenyang lagi. Kita ada Abang Pilot. Sekejap lagi Abang Pilot menerbangkan drone. Lampu banyak. Oh, pucuk kau. Allahu Akbar. Tu. Jangan yang sampai tak tertembak. Tak tertembak. Abang Pilot kita baru sampai petang tadi. Sampai. Tak boleh jam siang hotel. Itulah. Oh, Hari ni kita ada teh Roselle. Ini Roselle dari bukan dari Japan, dari Bangkok. Wah. Dari Bangkok tu. Jadi kita buat air panas. Siapa nak minum teh Roselle? Mari. Kita tunggu ni. Air panas dulu. Air panas. Okey, air dah panas. Kita tuang. Tu. Kita gaul. Warna merah dia. Teh Roselle. Nampak megahnya. Tunggu dia kembang. Picit je. Buang air gula Itu bubur teh. dan bubur teh Roselle. Bismillah. Tak apa-apa nak buat kopi. By Kakak Wow. Kacau-kacau. Apa rasa? Kalau tak cukup gula, tambah je. Rasa. Malam ni meriah. Daripada kemah-kemah bawah datang atas. Nakkan teh Roselle. Memang temu. Malam ni ramai. Tak ada nak duduk. Wah, main sini je tau. Ya. Kita dah malam dah ni. Lepas daripada masak-masak, makan, hari berhujan, semua dah barai, record tak ke mana. Inilah baru kita pegang kamera. Suasana malam di Deru Alam Campsite. Terang ni tapak dek. Bawah ni pun tapak dek. Tapi nantilah pagi besok kita jalan daripada pintu masuk sampailah tapak-tapak kat bawah sana. So untuk malam ni tak ada apa sangat. Okey. Seperti mana yang korang nampak, campsite memang terang. Kat atas ni terang, kat bawah tu pun terang, ada lampu. Cuma kat tengah ni je lah gelap sikit. Tapi okey je, tak adalah gelap sangat. So, itu saja untuk hari pertama di Deru Alam. Kita berjumpa esok pagi. Okay. Selamat pagi, hari kedua di Deru Alam Campsite. Ini kita breakfast ramai-ramai. Ada kopi, ada cucur. Tapi nak kena pakai yang ni, mata yang lain. Selamat pagi. Okey, saya pergi. Ada sausage. Good morning. Boleh tidur semalam? Alhamdulillah. Hak masih tidur di situ. Okey. Jom makan-makan.
Dah selesai makan pagi. Dah makan, dah lepak, dah tengah hari dah pun. Lalu kita bersantai-santai. Ui, dapur tengah panas. Kenapa? You buat apa kat dia? Masuk tu. Bagi je lah. Bagi je lah. Pergi. Pergi. Vlog kali ni memang tak bercakap ya guys ya. Dia punya panas ni kat sini. Siapa nak bercakap pun malas. Ini Daripada di tepi pantai sekarang. ya. Sedang bersantai-santai. Pantai di tepi pantai. Mana pantai? Tak nampak? 3 kali Jumaat. Nampak kan? Ini black tan ini. Okey. Yang original. Kopi langsung. Itu spot ke? Oh bukan. Owner. Owner. Oh ini owner Black Eddie. Yes. Yang sana? Sana kopi. Ah. Itu black ini kopi. Yang sana kopi. Baju je yang menentukan. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do 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 ba do. Tengah sedap makan hujan guys. Hujan. Dah set tak luar. Dah set baik sempat. Jangan naik dah tu. Dah naik dah. Jom guys. Kita Woi! No! Baru nak ni. Runtuh guys. Atasnya runtuh. Baru nak cakap nak pergi terjah. Saya baik sempat. Patut tengok dia berlari tadi. Patut tengok dia berlari tadi. Hujan ini
Lebat. Betul-betul lebat. Jom kita tengok. Laluan air. Jom kita tengok yang lain macam mana. Hari ni hujan agak lebat guys berbanding semalam. Polaris masih kukuh setia di situ. Gosh masih setia. Alhamdulillah. Ini dengan selambanya. Tak pakai rain cover. Okey lah kot. Ada masuk air. Tengok tuan kemah elok je duduk dalam. Habis. Hujan lebat tiba-tiba. Itulah dia. Yang runtuh-runtuh. Ashraf dalam misi untuk tengok, untuk stablekan dia punya ni kemah. Flysheet pula jatuh. Bunker di atas tu masih steady. Memang ni memang time orang mandi hujan lah. Anak-anak pun seronok mandi hujan. Sungai tak boleh nak turun. Mandilah air hujan. Alah, lebat tak lebat ni tengok air longkang. Tu dia. Jadi sana masih lagi misi menyelamatkan kemah Azim ataupun POV camp. Tadi runtuh. Tak maaf guys kalau saya punya kamera ni kelabu. Maklumlah, sejuk. Kodi masih lagi steady. Dia tak payah risau apa. Elok je. Yang sana Kodi Familia Pro. Kalau tak salah saya lah. Masih lagi steady. Kita terjah kemah Kamil. Kemah Kamil pun nampaknya masih lagi steady. Tapi dia terkurung lah kat situ. Tak boleh keluar. Tu dia. Alhamdulillah masih okey. Sementara yang lain tengah struggle menyelamatkan apa yang patut. Cerita dia sekarang ni, saya cadang nak review campsite, tapi macam mana nak review hujan lebat ni? Nampak gayanya macam lama je. Tengoklah ya, kejap-kejap lagi apa yang jadi.
kena buat longkang sikit. Sebab kat sini bertakung. Takut masuk dalam. Kat situ pun sama. So kita kena make sure air mengalir dengan baik. Bukan, saya record. Yang ni YouTube. Yang ni? Ha? TikTok? Yang ni TikTok. TikTok. Okey. Ni tengok sama lima kawan-kawan juga. Saling merekod tu. Setakat ni Polaris. Polaris okey, masih steady. Jauh. Masih okey, masih steady. Tak ada masuk air. Hujan. Alhamdulillah. Masing-masing merekod. Tengok ni. Tengok abang wow. Baik-baik air. Tak apa. Ini memang dah basah dah. Memang dah basah dah. Ni hujan lebat. Tak tahulah kalau korang kata ni hujan buatan kan. Walaupun Tengok abang wow dengan live. Live sambil main hujan. Korang tengok tu. Alhamdulillah. Hujan dah reda. Tapi tak pastilah kalau kejap lagi lebat balik ke. Setakat ni Alhamdulillah. Allahu Akbar. Barang-barang yang tu tadi, barang-barang ni semua bawa ni. Masih lagi cemerlang. Tak bawa aku punya gambar. Air lalu. Itu aku nak atas meja. Oh. Tapi dia tak adalah menitik daripada atas tu. Dia menitik gitu je sebab tengah tak ada barang. Itu biar je, tak payah dengan flight air cover. Tengah tak ada barang. Dia menitik ni je. Dia masuk air macam tu je lah. Dia masuk sini. Hak juga yang relax. Orang kat luar dah huru-hara dah. Dia relax je dalam tu. Orang lain dah kelar kabut dah. Betul itu ini. dia tak cakap, dia tak beritahu ni. Tak boleh kata. Okey, perumahan hari nak hujan. Kita cakap bro. Put inside the tent. Ni apa ni? Kita tell you. Ha? Ni apa ni? Sesi postmortem selepas hujan. Semua bujuan. Tengok kawan kita kena tahan. Semua bujuan. Malam open terus. Malam open, tak ada macam kan? Malam tadi kita Aduh. Hai. You see, now if you have that extension, you save everything from water, which is very good. That's why Dia dah ada awning ke? Ha? Dia ada awning lah. dia awning dia memang kira kan? Okey, ni. Oh ni belum lagi. Apa ni King Crab tak ada awning lagi. Tapi bila kita tengok dia sama je. Angin dah kurang. Punca-punca lah Apa yang tenggelam tadi. outcome yang problem kat sini, dia komod ni. Tapi Dia improvise. dia provide dia sangat betul. Apa pun Alhamdulillah. Semuanya okey. Hari dah cerah balik. Iyalah sebab tu. Sebab Oh yeah. dia memang ada gap tengah-tengah ni. Alhamdulillah. Sejuk sikit. Naik. Salah tu. Salah. Banyak grammar polis ni. Salahnya dia suka bahan. aku pun cakap Pagi tadi pun macam tu. Pagi tadi kawan tengah bercakap, dia potong macam tu je. Betul lah. Kau nak kawan dengan dia. Ya, aku kena consider lah. Balik ni buat tak reply lah. Untuk malam ni kita dah selesai mandi, dah selesai maghrib. Sekarang kita nak makan ramai-ramai malam last sebelum besok semua balik. So malam ni kita kumpul-kumpul lah, makan ramai-ramai. Jom, let's go. Buat sekali lagi. Time aku tak record tu tak ada pula. Time record tak ada pula kan. Kelolor perangai.
Makan meja panjang. Semua bawa turun. Ni kalau hujan ni tinggal makanan tu. Kan? Cerah dah. Makan meja panjang malam ni. Apa dia buat nyamuk ah? Kau macam mana kau? Kamil. Malam ni makan meja panjang kita ada steamboat. Gang atas ni semua steamboat. 3 kemah steamboat. Ini steamboat. Fira Zaim steamboat. Kak Hilda Shah pun steamboat juga. Malam ni kita mabuk steamboat. Steamboat ada, nasi ada. Makanlah. Siapa tidur malam ni awal, siap. Selagi tak habis jangan tidur. Ya. Kita pecahkan rekod mak-mak semalam. Pukul 2 baru tidur. Aduh, hai. Campsite terlalu terang. Jadi bila dia terlalu terang tu, dia macam tak sudah-sudah nyimbang. Sampai tak sedar dah pukul 2. Laki bagi him pun dah tak ingat. Itulah tu. Ni kakak Wow. Kakak Wow masak apa kakak Wow? Masak kat bawah. Dah buat turun. Steamboat ke? Macam celup-celup. Macam celup-celup. Malam ni kita lepak meja panjang dekat tapak yang kosong ni. Tapak yang ni last minute ada orang cancel. So dekat situlah kita buh meja panjang. Jom. Time aku tak record, macam-macam PL Alah, comelnya. Aduh. Aku ni sini lagi terang. Tapi menyuluh lah. Tapi pedih mata lah. Spotlight. Berapa tadi? Tak ingat. Malam ni kita ada steamboat. Steamboat. Kat sana semua nasi. Nasi dan lauk. Orang tak main lah lampu kuning ni, orang tak main. Orang main lampu biru. Ini suami sesungguh terancam. Macam-macam terang-derang dah. Ketibaan YB. Solat lah. Kalau bagi kita patah 2 kata ni. Tangan 2 je kot. Pegang ni. Kita boleh tolong. Pegang. Sini nak buat. Saya rasa lagi lah. Apa? Nasi kopi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai. Masya Allah. Tengok tu. YB senang banyak YB ya. Kita tak payah turun kawasan lah macam ni. Itu yang seronok. Kita pergi solo kan. Saya mengucapkan apa? Terharu lah. Sepatah 2 kata YB. Saya ingin sebagai YB kawasan yang apa ni tak disokong pun. Kan saya mewakili Azim. Tapi dia dah suap kita dengan kopi-kopi. Kita kena undi dia. I would like to Saya yang tambahkan lagi sampai pertama-tamanya saya mewakili diri saya, Kamil Kodi di camper. Okay. Sangat berbesar hati, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana diberikan peluang untuk bersama dengan keluarga baru ni. Alright. So saya datang tak kali ni. Kali tambah scam kan. Nombor saya tak naik lagi. Zaim. Nombor saya tak naik lagi. Family Zaim. Okay. Sebab selalunya kita jumpa everybody dalam talian, dalam TikTok, dalam
DM dan sebagainya. Alhamdulillah, this time around we managed to see each other. So terima kasih siapa yang hidup kami. So RN jangan lupa lah. Jangan duk buat sokong lah yang lain-lain. Penat dah sibuk kopi Not the beginning and not the last. Datuk, kenapa sidai? Sorry? Kenapa sidai? Ha? Kenapa sidai? Kenapa sidai? Siapa yang start grup sidai ni? Aku rasa Azim yang bagi nama. Azim, kau yang bagi nama dulu. Ada sebab. Apa sebab? Sebab apa tak tahu kan? Sebab siapa yang ikut sidai? Siapa suka sidai? Sidai. Kita tinggal Ni suka sidai ke? itu berapa orang? Dia sebab mesej dia makan kaki sidai. So kita pun panggil lah grup tu Sidai X Camp. Oh. Okay. So we hope that this group, we hope that this family will remain, okay, and will be back for the second meet up, insyaAllah. Sorry, third. Third Oh yeah, White Stone. Yes. First second White Stone. This is going to be. Betul. Touch. Zaim, thank you. For your drone images, semua free, boleh pakai, boleh post. Kan? Jangan gerkut. Jangan kau bagi kau lagi 2 kopi. Okey. Cantik. Aku tunggu lama nak cas. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dah habis dah sesi makan beramai-ramai. Dah clear, meja semua dah angkat. Ada yang nak berkemas sikit-sikit malam ni. Esok dah nak balik dah. So, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Hari yang ketiga. Hujan di pagi hari. Hujan. Setelah 2 hari kita kat sini, hujan semua belah petang. Nak jadi cerita pagi ni, hujan pula. Basah balik kemahnya. Banyakannya yang atas ni ada yang dah siap kemas dekat depan ni. Apa yang boleh disimpan, simpan dulu siap-siap. So, okay. Kita tengok apa yang berlaku hari ni. Kita akan update. Hujan dah berhenti, jadi kita boleh sambung kemas. Alhamdulillah. Katil semua dah lipat. Mat pun semua dah clear. So, kita boleh bawa turun kereta, susun pelan-pelan.
bolehlah kita bergerak pelan-pelan lah. Okay, alhamdulillah kita orang punya kemah dah settle. Oh. Kita orang punya kemah dah settle, ground sheet pun dah lipat. Kemah dah letak dekat dalam kereta dah. Cuma nak tunggu fly sheet kering. Sambil-sambil tu kita tengok kawan-kawan mengemas lah. Alhamdulillah matahari dah keluar. Sempatlah bagi kemah kering seketika. Okay guys, kami dah keluar dah daripada campsite. Alhamdulillah tapak pun dah clear. Terima kasih kami ucapkan kepada semua semua kamper yang terlibat dalam perjumpaan kali ini, Sidai X Camp 2026. Terima kasih pada semua. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Terima kasih pada Faris dan juga Nurul sebab bagi kita orang tumbang rumah. Terima kasih Syah, Zaim, depan kita orang ni Abang Kamil, Azim, siapa lagi, Azim POV, Abang Zul Black Edit, Ashraf, siapa lagi Triton Rimau, siapa lagi, terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada rezeki dan ada peluang, InsyaAllah kita berkumpul lagi, kita plan lagi yang lebih mantap daripada ni. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa sebarang komen, just drop komen. InsyaAllah kami akan reply satu persatu. Apa lagi, kita jumpa lagi di next vlog. Bye bye semua. Assalamualaikum.